Assalamualaikum, boleh dengar tak? Okey. Okey. Boleh. Boleh. Boleh dengar. Okey, terima kasih. Okey. Waalaikumsalam. Boleh dengar puan? Alhamdulillah. Okey, nak share terus. Boleh dengar. Okey ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Minta maaf ada masalah teknikal. So, Alhamdulillah kita boleh mulakanlah kita punya perkongsian ilmu hari ini berkenaan dengan perolehan perunding dalam kerajaan ya. So, saya teruskan dengan topik pertama pagi ini. So, latar belakang saya seperti yang telah diterangkan oleh Puan Faizah tadilah. So, kalau saya nak berkenalan ni agak ramai hari ni. Alhamdulillah, takut sampai petang tak selesai. Dia dapat slide. Okey, semua nampak slide saya ni? Nampak pun. Okey. Okey, berkenaan dengan pengenalan kepada perolehan kerajaan. Jadi seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dalam perolehan kerajaan ni kita ada beberapa kaedah perolehan lah. So salah satu perolehan kerajaan adalah berkenaan dengan perolehan perunding. So pagi ni topik yang diberikan khas untuk saya adalah berkenaan dengan perolehan perunding. So berkenaan dengan pekeliling berkaitan dengan perolehan kerajaan, tuan-tuan boleh rujuk kepada portal pekeliling perbendaraan. So kalau tuan-tuan type untuk search tu, tuan-tuan kena type 1PP, 1PP dan baru masuk ke pekeliling perbendaraan. Jadi untuk perolehan perunding, PK khas di dalam PK perolehan kerajaan adalah di bawah PK3. Jadi PK3 ni diadakan khas untuk memberi panduan mengenai peraturan dan tata cara dalam pelaksanaan bagi semua perolehan kerajaan yang berkaitan dengan perkhidmatan perunding. Jadi PK ini terpakai bagi semua perolehan perkhidmatan perunding termasuk bagi perolehan yang tertakluk kepada perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement iaitu FTA. So saya harap tuan-tuan sedia maklumlah berkenaan dengan Free Trade Agreement ini. So dalam PK3 ni terdapat PK 3.1 sehingga PK 3.11 kalau tuan-tuan rujuk dalam PK3 terdapat 11 PK iaitu PK 3.1 berkenaan dengan perolehan perunding secara am, PK 3.2 kos perkhidmatan perunding, PK 3.3 berkenaan dengan kriteria penilaian perunding, PK 3.4 iaitu penyediaan dokumen perlawaan perunding, PK 3.5 iaitu kaedah perolehan secara lantikan terus berserta kos siling. So dalam perolehan perunding ni ada beberapa kaedah perolehan lah iaitu PK 3.5 berkenaan dengan kaedah perolehan perunding secara lantikan terus berserta kos siling. PK 3.6 kaedah perolehan secara tender terbuka. PK 3.7 kaedah perolehan secara tender terbuka prakelayakan. Kemudian PK 3.8 iaitu berkenaan dengan surat setuju terima dan juga perjanjian perunding atau kita lebih kenali sebagai CSA lah, Service Consultant Service Agreement. Kemudian PK 3.9 pemantauan dan penilaian prestasi perunding. PK 3.10 yang berkenaan dengan pentadbiran kontrak perunding dan akhir sekali ialah PK 3.11 iaitu perolehan perunding perkhidmatan perunding bagi lead consultant untuk projek pembangunan fizikal sahaja. Okey, kandungan taklimat hari ini, satu hari ini berkenaan dengan sumber peruntukan, kategori perolehan, definisi perunding, apa yang dimaksudkan dengan perunding dalam perolehan kerajaan, kod bidang perkhidmatan perunding iaitu dari segi pendaftaran perkhidmatan perunding dengan Kementerian Kewangan, kebenaran menggunakan perkhidmatan perunding, kaedah perolehan perunding, kemudian jawatan kuasa penilaian perunding. So ini adalah jawatan kuasa yang sangat penting lah dalam proses pelantikan perunding. Kemudian kriteria penilaian perunding, pihak berkuasa melulus dan had nilai kuasa melulus. Kemudian kos perkhidmatan perunding, surat setuju terima dan perjanjian perunding, pemantauan dan penilaian prestasi perunding,
pelantikan lead consultant bagi projek pembangunan fizikal kerajaan, perunding individu dan perunding asing, dan pemantauan perkhidmatan perunding menggunakan sistem maklumat bersepadu perolehan kerajaan atau dikenali sebagai MyGPs, dan juga proses kerja kaedah perolehan perunding. So hari ini adalah 15 kandungan taklimat lah untuk hari ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan, terdapat beberapa sumber pembiayaan lah untuk perolehan kerajaan ni. So seperti yang tuan-tuan nampak di sini, pertama ialah berkenaan dengan dana asing. Okay, dalam contoh ni kita nyatakan dana asing seperti World Bank lah, ataupun ada juga dana asing daripada ADB, Asian Development Bank, ataupun daripada JICA sendiri iaitu Jepun lah. So ada pelbagai lagi lah dana asing. Dan untuk dana asing, kaedah perolehan hendaklah sepenuhnya atau sama ada kita perolehi dana asing ni sama ada sepenuhnya atau sebahagian. Maksud saya mungkin kita tak terima peruntukan tu 100% ataupun separuh. Jadi kita kena patuhlah syarat yang dikenakan oleh pembiaya asing. Jadi tiada syarat spesifik lah peraturan perolehan kerajaan yang perlu patuhi. Maknanya kalau kita mendapat dana daripada World Bank, so kita kena patuh dengan World Bank punya syarat perolehan lah. Kemudian dana kerajaan persekutuan. So kebanyakan projek pembangunan di negara kita ni adalah daripada sumber dana kerajaan persekutuan. Jadi untuk makluman tuan-tuan, sama ada dana kerajaan persekutuan sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya ataupun RM1 atau RM2. Jadi kita kena patuhlah dengan peraturan dan tata cara perolehan kerajaan yang sedang berkuat kuasa dan peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan lah, iaitu di bawah Perkeliling Perbendaraan, dan untuk perolehan perunding kita rujuk kepada PK3. Kemudian untuk dana sumber pembiayaan daripada kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan, sama juga sama ada sepenuh atau sebahagiannya melibatkan peruntukan persekutuan hendaklah mematuhi peraturan dan tata cara perolehan kerajaan yang sedang berkuat kuasa. Contohnya, kerajaan negeri menerima pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri perlu patuh kepada Perkeliling Perbendaraan dan seterusnya. Badan berkanun sekiranya menerima peruntukan pembiayaan sepenuh atau sebahagiannya daripada persekutuan juga tertakluk kepada peraturan dan perolehan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan fahamlah berkenaan dengan peraturan perolehan yang berkuat kuasa merujuk kepada sumber pembiayaan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, dalam perolehan kerajaan ni terdapat 4 kategori perolehan kerajaan, iaitu perolehan bekalan, perolehan perkhidmatan bukan perunding, perkhidmatan perolehan perunding dan juga perolehan kerja. Jadi untuk seperti mana semua sedia maklum, untuk bekalan nombor pendaftaran. So semua perolehan bekalan hendaklah mempunyai pendaftaran dengan sijil Kementerian Kewangan di dalam kalau tuan-tuan tengok dia bermula dengan 357. 357 untuk bekalan di bawah kod bidang 01000 hingga 140000, yang ini ialah bekalan bukan ICT, manakala untuk bekalan ICT di bawah kod bidang 210000. Manakala perkhidmatan bagi bukan perunding, ini perkhidmatan selain daripada perkhidmatan perunding, sama juga dengan perkhidmatan bekalan tadi, nombor pendaftaran MOF bermula dengan 357 dan kod bidang adalah di bawah kod bidang 220000. Okay, bagi perolehan perkhidmatan perunding, nombor pendaftaran sijil MOF bermula dengan 465. So semua perolehan perunding syarat pendaftaran MOF bermula dengan 465 dan kod bidang adalah di bawah bagi perunding fizikal, kod bidang adalah 330000. Manakala bukan fizikal adalah 340000. Manakala kalau syarikat A mempunyai sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan, kod pendaftaran contohnya 465 330001. Itu contohnya. Kemudian untuk kerja
Seperti mana sedia maklum, hendaklah berdaftar dengan CIDB, mempunyai sijil perakuan pendaftaran kontraktor, SPKK atau UPKJ bagi Sarawak dan Pukonsa bagi negeri Sabah lah, dan grade pendaftaran di bawah grade G1 hingga G7. So harap tuan-tuan dapat bezakanlah kod pendaftaran dan juga pendaftaran bagi setiap jenis kategori perolehan kerajaan. Jadi untuk hari ini kita akan rujuk kepada kategori perolehan bagi perolehan perunding di bawah kod pendaftaran 465. Okey, ini adalah contoh nombor pendaftaran MOF. Saya rasa tuan-tuan semua familiar lah dengan sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ni. Okey. Kemudian dinyatakan di situ nombor sijil, nombor rujukan pendaftaran. Macam saya sebut tadi lah, 465-02-03-6755. Ni contoh. Kemudian tempoh sah laku. Ni dah lama dah terbatal dah ni sijil pendaftaran ni. Kalau tengok tu pun Allahyarham Datuk Hashmuddin pun dah tak ada. Okay, next. Okay, saya masuk terus kepada definisi perunding dalam perolehan kerajaan. So, apakah yang dimaksudkan dengan definisi perunding? Apa yang dimaksudkan dengan perunding? So, perunding adalah perkhidmatan perunding dalam perolehan kerajaan yang dilantik oleh agensi atas kepakaran dan juga pengalaman. Jadi kita lantik perunding tu untuk melaksanakan projek kerajaan, sama ada projek pembangunan fizikal ataupun projek kajian kerajaan. So kita akan lantik di kalangan perunding. So berdasarkan pengalaman dan juga kemahiran. So itu yang dimaksudkan dengan perunding. Jadi perunding ini akan menghasilkan deliverables lah. Maksudnya ada satu tangible product lah di akhir perkhidmatan dia lah, atau di sepanjang tempoh perkhidmatan yang diberikan oleh perunding tersebut. Kemudian pelaksanaan projek fizikal oleh perunding fizikal atau pelaksanaan kajian oleh perunding fizikal ataupun perunding bukan fizikal. So kajian ni terdiri daripada dua lah, perunding fizikal, kajian pembangunan fizikal ataupun kajian bukan fizikal. Dan perunding berdaftar dengan MOF dalam kod bidang untuk perunding fizikal 330-000 dan perunding bukan fizikal 340-000. So ini adalah kod bidang pendaftaran bagi perunding, sama ada perunding fizikal ataupun perunding bukan fizikal. Okey, untuk perolehan berikut macam seperti mana kita sedia maklum sebelum ni, kita ada BMC ataupun ada yang sebut ICC, ICE. So yang ini bukan perunding tuan-tuan, ini adalah lebih kepada ataupun project management consultant ataupun disebut sebagai skop perkhidmatan lah. So dia lebih kepada perolehan perkhidmatan ataupun perkhidmatan penceramah, facilitator, moderator bagi tujuan latihan, seminar, kursus, bengkel dan seumpamanya. Ini pun bukan dikategorikan sebagai perunding tapi ia adalah perolehan perkhidmatan di bawah kod bidang guna tenaga. Maknanya bila habis perkhidmatan habis. So tak ada satu produk yang dihasilkan, maksudnya lebih kepada guna tenaga sahaja. Ataupun perolehan yang melibatkan nasihat kepakaran, advisory services. Yang ini memerlukan kelulusan khas lah daripada Kementerian Kewangan. Okey, perunding fizikal di bawah kod bidang 330-000. Perunding ni berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan juga badan profesional masing-masing lah, iaitu kalau jurutera awam ataupun mekanikal dan elektrikal berdaftar dengan Board of Engineer Malaysia, dan kalau perubahan dengan Board of QS Malaysia lah. Jadi untuk arkitek, untuk perunding fizikal iaitu arkitek, kejuruteraan awam dan struktur, kejuruteraan mekanikal dan elektrikal, ukur bahan, perancang bandar dan desa, landscape, hiasan dalaman, akustik, alam sekitar dan lain-lain perkhidmatan teknikal yang berkaitan dengan kejuruteraan atau projek pembinaan yang menyediakan reka bentuk terperinci, menyediakan dokumen tender dan lain-lain. So ini adalah perunding fizikal.
Kemudian surveyor, kerja-kerja ukur tanah dan kerja-kerja khusus seperti hidrografi, aerial, fotogrametri, pemetaan utiliti. Ini pun adalah perunding fizikal ya. Kemudian perkhidmatan penilaian fizikal seperti penilaian harta, audit dan assessment dan lain-lain, dan juga kajian-kajian fizikal yang berkaitan dengan kerja-kerja kejuruteraan dan atau projek pembinaan, antaranya adalah kajian kemungkinan, kajian awalan kejuruteraan, kajian tempatan banjir, cerun, kajian rancangan tempatan, EIA, TIA dan lain-lain, dan ini semua adalah di bawah perunding fizikal ya, yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan dan juga bidang bukan kejuruteraan lah. Okey, yang ini pula adalah perunding bukan fizikal lah selain daripada bidang kejuruteraan ya. So yang ini juga berdaftar dengan MOF dalam kod bidang 3400 dan memberi perkhidmatan seperti kajian kemungkinan, kajian ekonomi, kajian perundangan ya. So yang ini semua termasuk di dalam perunding bukan fizikal ya, dan ia berkaitan dengan pengurusan seperti pengurusan sumber manusia, keuangan dan perakaunan, pencukaian. So kalau katalah dari segi perundangan nak wujudkan satu akta baru, so kita akan lantik jugalah perunding perundangan yang mempunyai kod bidang perunding bukan fizikal ya, di bawah kod bidang 340000. So ini disebut juga sebagai perunding ya, tapi bukan merupakan perunding fizikal. Dan ini lebih kepada kajian lah Okey, ini berkenaan dengan kod bidang pendaftaran ya. Yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam sistem EP lah yang di bawah Kementerian Kewangan. So untuk kejuruteraan awam, untuk bidang kejuruteraan dia ada dua lah, bidang perkhidmatan perunding fizikal terbagi kepada dua, iaitu bidang kejuruteraan dan bidang bukan kejuruteraan ya. So ukur bahan adalah bidang bukan kejuruteraan ya. Jadi untuk bidang kejuruteraan iaitu kejuruteraan awam, untuk kod tu tuan-tuan boleh tengok lah 330101 untuk awam, 330102 untuk struktur, 330103 untuk elektrik, dan seterusnya lah mekanikal, elektronik, kimia, pelombongan, marine, geologi, industri, naval architecture, aeroangkasa, kejuruteraan pertanian, telekomunikasi, nuklear dan juga penilaian harta ataupun forensik lah. So ini adalah bawah bidang kejuruteraan. Manakala untuk bidang bukan kejuruteraan iaitu 330201 bagi arkitek, 330202 bagi ukur bahan, ukur tanah 330203, hiasan dalaman, arkitek landscape, perancang bandar dan wilayah, kajian alam sekitar 330207, ukur bangunan pun di bawah bidang bukan kejuruteraan, kemudian pengurusan nilai fizikal dan juga sains kesihatan atau perancangan perubatan ya. So semua senarai perunding ni kita boleh rujuk di dalam portal e-perolehan lah dari masa ke semasa Kemudian untuk 340000 bagi perkhidmatan perunding bukan fizikal iaitu sosioekonomi, bermula dengan kod pendaftaran 340101 hingga 340109 ya. Pengangkutan di bawah perkhidmatan bukan fizikal, marine, kewangan, pertanian, ICT, pencahayaan dan bunyi, perundangan dan juga tenaga So yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam e-perolehan Kementerian Kewangan lah, e-perolehan.gov.my di semasa-semasa untuk mengetahui berkenaan dengan kod bidang perkhidmatan perunding lah. Okey, untuk satu-satu perolehan kerajaan sebelum satu-satu perolehan tu boleh dimulakan, okey, katakan Kementerian Petra menerima peruntukan daripada Kementerian Kewangan ataupun EPU untuk melaksanakan perolehan, sebab kita akan terima peruntukan setiap tahun lah. Jadi apa yang perlu dilaksanakan? Yang pertama sekali perlu dapatkan makna kata untuk melantik perunding tadi bila kita terima peruntukan,
Okey, sama ada kita decide untuk laksanakan secara in-house ataupun kita perlukan perkhidmatan perunding. Contoh so macam saya di bahagian bekalan air, kita sangat memerlukan perkhidmatan perunding disebabkan kekangan kaki tangan di bahagian sendirilah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah pertamanya mendapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal So makna kata sekiranya agensi tak mempunyai kaki tangan yang mencukupi ataupun dari segi kompetensi ataupun kepakaran lah untuk melaksanakan satu projek fizikal ataupun kajian lah, sama ada kajian fizikal ataupun kajian bukan fizikal, dan kita memerlukan kepakaran luar ataupun perkhidmatan perunding, jadi perlu dapatkan kelulusan kebenaran daripada pegawai pengawal. So dalam kes Petra, pegawai pengawal adalah KSU Kementerian Okey, untuk membolehkan macam Petra tadi, sebab kita bukan jabatan teknik so kalau macam JKR ataupun JPS tak ada masalah sebab dia adalah jabatan teknik untuk kerajaan Malaysia So dua sahaja jabatan teknik di Malaysia tak ada jabatan-jabatan lain. Jadi untuk Petra, sebelum kita boleh melaksanakan, selain daripada mendapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal, perlu dapatkan perlu rujuk dahulu terlebih dahulu dengan JKR atau JPS selaku jabatan teknik untuk melaksanakan projek tersebutlah. So ini adalah selari di bawah AP lah, arahan perbendaraan 182 dan AP 186 lah. Kecuali bagi kerja ukur dan kerja pembaikan yang tidak melibatkan struktur, yang ini kita tak perlu rujuk ke jabatan teknik lah. Selain daripada itu, perlu dapatkan kelulusan daripada jabatan teknik Makna kata kita akan rujuk jabatan teknik, kalau jabatan teknik kata okey dia akan laksanakan, so jabatan teknik adalah pelaksana projek. Tapi kalau kata jabatan teknik kata dia mungkin bagi pengecualian kepada jabatan agensi ataupun jabatan bukan teknik untuk laksanakan sendiri, dan baru jabatan bukan teknik boleh laksanakan projek lah, iaitu sebagai pelaksana. Jadi macam contohlah, saya bagi contoh tempat saya jugalah, sebahagian bekalan air kami mendapat pengecualian lah daripada jabatan teknik iaitu JKR dan JPS untuk melaksanakan perolehan kami sendirilah. So untuk perolehan ICT pula perlu rujuk kepada mampulah untuk perolehan ICT terlebih dahulu melalui JPICT Kementerian So ini adalah 3 perkara penting lah, tapi untuk yang mampu ni hanya khas untuk perunding ICT sahaja Okey, untuk bagi kaedah perolehan perunding ni, terdapat 3 kaedah perolehan perunding. Yang pertama ialah lantikan terus berserta kos siling. Asalnya dalam ni ada ke yang dapat dah lantikan terus berserta kos siling dengan mana-mana jabatan? Mesti ada kan? Okey, yang kedua adalah tender terbuka. Yang ketiga adalah tender terbuka prakelayakan. Okey, untuk lantikan terus. Kalau tuan-tuan sedia maklum, kalau dulu-dulu saya ingat masa mula-mula saya masuk kerja, kita ada pelantikan perunding secara pusingan, giliran ataupun rotation kan. Makna kata semua diberi peluang lah waktu tu Mungkin tak ramai ikut perunding masa tu. Jadi kita buat Kementerian Kewangan waktu tu membenarkan maknanya kaedah perolehan secara pusingan atau rotation Tapi sekarang telah peraturan baru, Kementerian Kewangan telah mensyaratkanlah 3 kaedah lantikan bagi perunding berdasarkan kepada kos projek ataupun kos kajian ataupun kos kerja ukur lah. Jadi untuk lantikan terus berserta kos siling ni atau kita sebut LTBKS, untuk projek fizikal, LTBKS ni dibenarkan bagi projek yang bernilai, iaitu kos projek bukan yuran tau, tapi kos projek sehingga 50 juta. So kalau kata kos projek 50 juta ke bawah, kita dibenarkan untuk melantik perunding secara lantikan terus berserta kos siling Manakala untuk kos kajian sehingga 500,000 ke bawah. So kalau kajian tak melebihi 500,000, kita boleh buat secara lantikan terus berserta kos siling.
Kemudian untuk kerja ukur ataupun survey dibenarkan juga untuk kos kerja ukur sehingga RM500,000. Okay. Untuk tender terbuka pula, kos projek fizikal melebihi 50 juta. Semua projek fizikal yang lebih 50 juta hendak dilaksanakan secara tender terbuka, iaitu diiklankan semualah proses di dalam sistem My Procurement semua. So itu hendaklah dilaksanakan secara tender terbuka. Manakala bagi kajian pula, bagi kos kajian melebihi RM500,000 dan juga kos kerja ukur yang melebihi RM500,000 juga hendaklah dilaksanakan secara tender terbuka. Jadi berdasarkan kepada threshold value ni, kita kena patunglah dengan kaedah perolehan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk tender terbuka prakelayakan, so yang ni setakat ni jarang-jarang kot kita buat secara prakelayakan, tapi ada dinyatakan dalam peraturan perolehan, iaitu bagi kos projek melebihi 50 juta, kos kajian melebihi RM500,000, kos kerja ukur melebihi RM500,000. Okay, so ini juga dilaksanakan secara tender terbuka. So dia adalah syarat-syarat yang membenarkan lah untuk prakelayakan ni. Jadi 3 kaedah perolehan tadilah. Kalau sebelum ni ada juga sebut harga tapi telah dibatalkan lah. Okey, kemudian untuk lantikan terus berserta kos siling ni, seperti yang saya sebut tadi, dilaksanakan bagi kos projek sehingga 50 juta, kos kajian sehingga RM500,000, kos kerja ukur sehingga RM500,000, dan tempoh pelaksanaan lantikan terus berserta kos siling ni adalah di antara 3 hingga 4 minggu. So ini 3 hingga 4 minggu ni kalau kita betul-betul laksana dan tak ada masalah lah kiranya. Kalau tak ada masalah memang solid boleh dapat 3 hingga 4 minggu lah. Dan juga makna kata dia mengambil kira daripada penyediaan term of reference sehinggalah SST dikeluarkan. Kemudian untuk lantikan terus berserta kos siling ni, rundingan harga dibenarkan. Dibenarkan setelah kelulusan LP agensi diperolehi tertakluk tidak melebihi kos siling yang diluluskan oleh LP agensi. Contohnya kos projek ataupun contohlah kos kerja ukur RM400,000, dan kita telah dapatkan 3 nama, kita diluluskan di peringkat LP untuk 1 nama. So bila LP luluskan nama tu, JPP ataupun Jawatankuasa Penilaian Perunding boleh melaksanakan rundingan harga dengan juru ukur tadilah, tapi tak melebihi nilai RM400,000 yang telah diluluskan oleh lembaga perolehan. So itu maksudnya lantikan terus berserta kos siling lah. So begitu jugalah dengan untuk kos projek fizikal yang tak lebih 50 juta. So elemen rundingan harga tu dibenarkan. Okey, untuk tender terbuka pula adalah bagi had nilai perolehan projek melebihi 50 juta. Kos kajian melebihi RM500,000, manakala kos kerja ukur melebihi RM500,000. So tempoh proses penyediaan daripada TOR sehingga SST adalah 7 hingga 8 minggu. Dan untuk tender terbuka, rundingan harga tidak dibenarkan. So kena ingatlah, tender terbuka, rundingan harga tidak dibenarkan, dan penentuan had nilai perolehan adalah tanpa elemen percukaian. Sebab kos perkhidmatan perunding campur dengan percukaian. Jadi untuk penentuan kaedah perolehan tidak termasuk cukai. So katakan nilai perolehan tu RM490,000, bila campur tax dia jadi 500 ataupun 600,000. So kaedah perolehan masih lagi lantikan terus berserta kos siling sebab tak mengambil kira nilai tax tadi. Jadi itu yang dimaksudkan bahawa elemen percukaian tidak diambil kira dalam penentuan had nilai perolehan. Kemudian untuk tender terbuka prakelayakan, had nilai bagi kaedah perolehan adalah sama juga seperti tender terbuka tadi, melebihi 50 juta bagi projek fizikal, kos kajian melebihi RM500,000, kos kerja ukur juga melebihi RM500,000, dan tempoh proses perolehan ni agak panjang sikit lah, iaitu 16 minggu yang mana terdiri daripada 2 peringkat perolehan lah. Dan sama, rundingan harga tidak dibenarkan, dan
kenapa pre-Q ni dilaksanakan? Mungkin pertama disebabkan bilangan petender yang dijangkakan terlalu ramai lah. Jadi kita perlu buat saringan bagi Dia ada mendapat dia ada kena buat voting ke? Ke tak ada? ada soalan ke apa tu? Nanti dia punya thumb. Tak minit. Jadi dia konkret dia kena buat lah. Okay. So bilangan petender yang dijangka ramai tadilah. Kemudian petender ataupun kita perlu maknanya kita syaratkan perunding untuk kemukakan lukisan bagi bentuk konsep ataupun projek-projek yang kompleks lah. Maknanya kita nak saring dari segi pengalaman ataupun kompetensi perunding untuk melaksanakan projek kompleks. Jadi pre-Q ataupun tender terbuka secara prakelayakan ni dibenarkan dalam perolehan perunding. Tapi itu konkret dia buat hari ni ke bila? Itu konkret dia buat hari ni ke bila? Buat hari ni lah. Bukan abang. Saya rasa sisi Bang. Buat yang besar. Semua dapat terlihat sekali. Aku tapi select yang tak dia. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan jawatan kuasa penilaian perunding. Okay, untuk makluman tuan-tuan, sebelum satu-satu perolehan perunding ni, maknanya kata dari segi penyediaan dokumen pelawaan ataupun dokumen tender ni, salah satu kandungan dalam perolehan tersebut adalah penyediaan TOR. Jadi penyediaan TOR, kelulusan kriteria, kelulusan kos ataupun perlukan sokongan ataupun pengesyuran sebelum dibawa kepada pihak berkuasa melulus. Semua perolehan perunding perlu melalui jawatan kuasa penilaian perunding ni. Kena ingat tu. So semua perkara berkenaan dengan perunding perlu dibawa masuk ke jawatan kuasa penilaian perunding atau lebih dikenali sebagai JPP. So kalau kata tuan-tuan skip JPP, insyaAllah PBM tak akan luluskanlah permohonan tuan-tuan tu. Jadi kena ingatlah, so JPP ni wajib. So JPP dilantik secara bertulis oleh pegawai pengawal atau pegawai yang diturunkan kuasa atau ketua agensi lah. Biasanya KSU lah KSU yang akan membuat pelantikan secara bertulis kepada jabatan-jabatan di bawah kementerian. Kami semua ni Ini. Okey. Puan ni tak ada ni. Okey. Okey, untuk projek ataupun kajian fizikal, itu projek fizikal ataupun kajian fizikal, pelantikan ketua agensi ataupun wakil macam ada ketua agensi atau wakil, ini adalah keahlian lah. Pengerusi tidak boleh terlibat sebagai pengerusi atau ahli lembaga perolehan. Maknanya kalau dia pengerusi JPP, dia tak boleh jadi ahli lembaga perolehan. Tak nak ada konflik lah. Ataupun dia pengerusi, dia juga adalah pengerusi jawatan kuasa sebuah harga katakan. So tak boleh. Tak boleh ada konflik lah antara pegawai yang sama di dua jawatan kuasa yang berlainan. Tak boleh. Jadi minimum keahlian adalah 3 orang pegawai kerajaan, iaitu salah seorang adalah pegawai teknikal J. Maksudnya daripada J lah, J iaitu kejuruteraan. Kemudian pemilik projek dan pegawai perolehan. Ahli tidak boleh terlibat sebagai pengerusi ataupun ahli lembaga perolehan. So sama juga seperti pengerusi tadi. So kalau dia dah jadi ahli, dia tak boleh jadi pengerusi ataupun ahli pihak berkuasa melulus lah. Kemudian boleh terdiri daripada ahli swasta. So katakanlah JPP tu tak cukup kepakaran dan memerlukan kepakaran daripada pihak swasta ataupun contohnya lantik perunding luar sebagai ahli juga dibenarkan.
Kemudian minimum 4 orang termasuk pengerusi. So kalau tak cukup 4 orang, JPP tak boleh bersidang lah. Kemudian untuk kajian bukan fizikal, pengerusi adalah ketua agensi atau wakil yang dilantik oleh pegawai pengawal tadi, dan sama juga tidak boleh terlibat sebagai pengerusi ataupun ahli lembaga perolehan. Okey, untuk kajian bukan fizikal, minimum 2 orang pegawai kerajaan yang berkelayakan daripada agensi pelaksana, agensi lain dan pegawai yang menguruskan perolehan. Kemudian ahli tidak boleh terlibat sebagai pengerusi ataupun ahli lembaga perolehan. Sama juga boleh terdiri daripada ahli swasta. Minimum 3 orang termasuk pengerusi atau minimum 4 orang. Kalau ICT perlu ada skim F lah, salah seorang daripada ahli JPP. So bidang dan tanggungjawab JPP ni agak luas lah dalam perolehan perunding ni. So kalau kata macam tadi perlukan pelantikan daripada swasta ataupun daripada jabatan luar dibenarkan. Contoh kita nak lantik juru ukur ataupun juru ukur lah katakan, juru ukur pemberian hak milik ataupun ukur halus contohlah. So kami tak ada kepakaran sebagai penasihat untuk melantik juru ukur. Jadi kita lantik salah seorang pegawai daripada JUPEM, contoh macam tu. So tak ada masalah, boleh dibuat selagi mana pelantikan tu dibuat secara bertulis. Swasta. Okey, untuk pengerusi dan ahli JPP yang dilantik adalah bertanggungjawab untuk membuat penilaian lah. Pengerusi dan ahli JPP yang 4 orang tadi yang seperti saya sebut tadi adalah bertanggungjawab untuk membuat penilaian. Kemudian penilaian yang dibuat adalah sekurang-kurangnya 3 orang bagi projek fizikal dan kajian bukan ICT atau 4 orang bagi kajian ICT sebagaimana bilangan minimum quorum mesyuarat. Dan jika ahli adalah ramai dan melebihi 3 orang termasuk pengerusi, agensi dibenarkan untuk membuat ketetapan pegawai mana yang dipertanggungjawabkan untuk membuat penilaian tertakluk kepada syarat minimum pegawai penilai adalah 3 orang. Urus setia adalah bahagian ataupun unit daripada agensi pelaksana yang bertanggungjawab mengendalikan kajian berkenaan. Ini maksudnya penilaian ni, contoh kita buat secara tender terbuka. So kita ada syarat-syarat ataupun metodologi penilaian yang ditetapkan. Jadi semua ahli JPP ni bertanggungjawab lah untuk membuat penilaian ke atas setiap petender yang mengemukakan tawaran, iaitu dari segi penilaian teknikal dan juga penilaian kos. So ini yang dimaksudkan dengan tanggungjawab ahli JPP tadi. Kemudian keahlian JPP daripada ahli swasta, kalau kata melibatkan perunding daripada luar lah, maknanya kata bukan daripada kerajaan. So agensi hendaklah mengeluarkan surat lantikan secara rasmi dan mendapatkan persetujuan daripada ahli swasta yang dilantik lah, dan perlu mendapat kelulusan daripada lulusan secara rasmi lah daripada pegawai pengawal. Kemudian ahli swasta ni boleh diberi allowance. So kadar allowance, mesyuarat dan imbuhan balik ditentukan oleh pegawai pengawal. Dan firma yang dilantik, so kalau dalam kes ni perunding A dilantik sebagai ahli JPP, so makanya perunding tadi tak bolehlah terlibat dengan perolehan tersebut. So mana-mana perunding yang dilantik tu fikir-fikirkanlah terlebih dahulu, tapi harap dapat memberi kerjasama lah kepada kerajaan jika dilantik. Ini sebagai satu penghormatan lah ke atas kemahiran, pengalaman dan juga kepakaran tuan-tuan yang dilantik tersebut lah. Okay. Kemudian JPP dibenarkan untuk melantik JPP kecil lah, maknanya kata disub lah untuk tujuan penilaian dan juga lain-lain proses tadilah kepada jawatankuasa kecil JPP. So ini dibenarkanlah sekiranya memerlukan bantuan di dalam melaksanakan penilaian perolehan perunding. Walaupun agensi hendaklah memastikan bahawa jawatankuasa kecil tersebut hendaklah membentangkan perakuan penilaian teknikal kepada JPP induk terlebih dahulu. So dia tak bolehlah ikut
cara dia sendiri tak boleh. So JPP kecil ni hanyalah membantu JPP induk sahaja untuk membuat penilaian dan tak boleh buat apa-apa keputusan lah. Kan? So sebarang pindaan ataupun sebarang ni perlu dapatkan kelulusan persetujuan daripada JPP induk terlebih dahulu untuk dimuktamadkan sebelum penilaian kos dibuat. Maknanya kata selepas penilaian teknikal, maknanya JPP kecil akan membuat penilaian teknikal terlebih dahulu. Bila dah dapat keputusan, perlu bentangkan kepada JPP induk. So mana-mana, maknanya kata JPP induk akan melihat baliklah penilaian yang dibuat oleh JPP kecil dan disenarai pendekkan. Dia kata mana yang lulus sahaja, JPP induk akan mengarahkan JPP kecil untuk meneruskan penilaian kos. So itu maksudnya tugas jawatankuasa JPP kecil hanya setakat menilai sahaja dan bukan membuat keputusan. Dan keanggotaan adalah seperti mana keanggotaan JPP induk lah, walaupun ianya dipengerusikan oleh wakil agensi pelaksana yang grade jawatannya lebih rendah daripada pengerusi JPP induk. So kalau kata pengerusi JPP induk tu grade 54, so ahli pengerusi JPP kecil mesti lebih rendah daripada grade tersebut lah. Maksudnya 52 atau 48 ke bawah. Kemudian setiap ahli hendaklah menilai kesemua cadangan secara individu. So penilaian dibuat secara individu bukan secara kumpulan secara individu, dan proses penilaian tersebut hendaklah dibuat secara bermesyuarat. Mana kata akhirnya kita akan dapatkan average markah untuk setiap peringkat penilaian. So, saya masuk kepada tanggungjawab JPP lah. So, JPP, antara tanggungjawab JPP yang pertama meluluskan terma rujukan perunding yang diperakukan oleh agensi. Okay, so sebelum satu-satu perolehan tu, yang ni lah sangat penting lah penyediaan TOR ni. Maknanya kata pegawai tersebut ataupun pemilik projek perlu menyediakan term of reference terlebih dahulu. So term of reference ni seperti mana untuk makluman tuan perlu disediakan lah dalam kumpulan maknanya bukan disediakan secara individu. So ini adalah untuk mempercepatkan proses. So penyediaan TOR ni hendaklah mendapat kelulusan daripada JPP. So macam kita punya pengalaman untuk satu-satu JPP ni pernah sampai pukul 12 malam sampai masuk hari keesokannya. Jadi bukan satu perkara yang mudah lah tuan-tuan untuk meluluskan TOR. So tanggungjawab JPP ni sangat besar. So kalau kata penyediaan TOR tu tak tepat, bila sampai kepada pihak berkuasa melulus, ada yang tak kena, so kita kena ulang semula proses perolehan perunding tersebut. So tapi sangat mencabar jugalah bila berkaitan dengan TOR perunding ni tuan-tuan. Jadi JPP bertanggungjawab untuk meluluskan TOR perunding ni. Kemudian meluluskan butiran anggaran kos perkhidmatan perunding yang diperaku oleh agensi. So berdasarkan kepada TOR tadi, JPP perlu meluluskan anggaran kos perkhidmatan perunding ni lah. Kemudian penilaian cadangan teknikal dan juga kos. Ini adalah di bawah tanggungjawab JPP juga meluluskan kriteria penilaian, iaitu kriteria dari segi cadangan teknikal dan juga cadangan kos bagi pelantikan perunding, sama ada secara lantikan terus berserta kos siling ataupun secara tender ataupun secara pre-Q. Jadi tiga perkara ni sangat penting tuan-tuan sebelum satu-satu perolehan perunding, sama ada fizikal ataupun kajian bukan fizikal ataupun kajian fizikal lah. Sebelum dokumen pelawaan boleh disediakan. Kemudian membuat rundingan harga bagi memuktamadkan kos perkhidmatan perunding. So ini mana-mana lantikan perunding yang dibuat secara lantikan terus berserta kos siling, JPP bertanggungjawab untuk merunding dan memuktamadkan harga ataupun kos perkhidmatan perunding tersebut. So ini hanya terpakai untuk lantikan terus berserta kos siling lah. Kemudian menetapkan kriteria dan subkriteria
penilaian teknikal dan juga kos serta markah lulus bagi setiap peringkat penilaian teknikal sebelum tender diiklankan. So macam saya sebut tadi lah, TOR, anggaran butiran, kriteria dan subkriteria penilaian hendaklah diluluskan oleh JPP sebelum satu-satu perolehan itu boleh diiklankan dan dilaksanakan. Kemudian perakuan kepada PBM. So semua perakuan berkaitan dengan perunding hendaklah disemak terlebih dahulu oleh JPP dan diperakukan semua permohonan pelantikan perunding termasuk permohonan kos perunding atau kos tambahan sebelum dibawa untuk kelulusan pihak berkuasa melulus, dan juga memperakukan senarai pendek, senarai nama petender lah, PQ untuk kelulusan PBM. Okay, sekarang saya masuk kepada pihak berkuasa melulus ataupun short form dia PBM dan had nilai kuasa melulus. Okay, tadi kita dah tengok berkenaan dengan kaedah perolehan berdasarkan kepada had nilai. Penentuan kaedah perolehan berdasarkan kepada had nilai. Sekarang kita tengok kepada siapakah pihak berkuasa melulus. Okay, yang pertama, pihak berkuasa melulus, okay, ini yang terbarulah, iaitu pegawai pengawal atau pegawai yang diturunkan kuasa. Mana kata KSU ataupun pengarah bahagian ataupun ketua jabatan diberi kuasa untuk meluluskan bagi perolehan perunding secara lantikan terus berserta kos siling untuk had nilai kos kerja ukur sehingga RM50,000. So kalau kata nilai kos kerja ukur tu bawah RM50,000, KSU ataupun ketua jabatan ataupun ketua agensi boleh meluluskan terus pelantikan tu. Ataupun kos kajian sehingga RM50,000 dan juga kos perkhidmatan perunding fizikal sehingga RM50,000. Tapi tuan-tuan, kita ada good governance lah dekat sini. Bukanlah kita kata pegawai pengawal tu boleh simply, okey bawah RM50,000 dia terus buat keputusan. Tak. Still melalui urus setia. Macam kita adakan SOP dalaman lah. Untuk ni mesti kena lalu urus setia, kita buat penilaian terlebih dahulu. Tapi pihak berkuasanya bukan dalam bentuk jawatan kuasa. Maknanya diluluskan oleh pegawai pengawal ataupun ketua agensi lah yang dilantik oleh secara bertulis lah oleh KSU. Yang kedua adalah jawatan kuasa sebut harga ataupun JKSH. So jawatan kuasa sebut harga dibenarkanlah untuk meluluskan lantikan terus berserta kos siling bagi kos kerja ukur melebihi RM50,000 sehingga RM500,000 atau kos kajian melebihi RM50,000 sehingga RM500,000, kos perkhidmatan perunding fizikal melebihi RM50,000 sehingga RM500,000, kos projek pembangunan fizikal sehingga RM20 juta. So ini adalah had nilai kuasa melulus bagi jawatan kuasa sebut harga. Okey, manakala lembaga perolehan agensi, so lembaga perolehan ni adalah digazetkan oleh Kementerian Kewangan lah. So setiap kementerian ataupun jabatan ada lembaga perolehannya lah dan digazetkan lah oleh Kementerian Kewangan. So lembaga perolehan untuk lantikan terus berserta kos siling, kos perkhidmatan perunding fizikal melebihi RM500,000. So dia besar sikit lah nilai dia. Dan kos projek pembangunan fizikal melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta untuk lantikan terus berserta kos siling. Manakala LP mempunyai kuasa bagi kos kerja ukur sehingga RM5 juta. Maknanya untuk tender, kos kerja ukur sehingga RM5 juta, kos kajian sehingga RM5 juta dan juga kos projek pembangunan fizikal sehingga RM300 juta. So selebih daripada itu, hendaklah dibawa kepada Kementerian Kewangan untuk dimuktamadkanlah, iaitu Kementerian Kewangan sebagai pihak berkuasa melulus, iaitu kos kerja ukur melebihi RM5 juta, kos kajian melebihi RM5 juta, kos projek pembangunan fizikal melebihi RM300 juta. So kalau kata nilai projek fizikal tu lebih RM300 juta, LP lembaga perolehan hanya memperakukan sahaja dan perlu dibawa kepada Kementerian Kewangan untuk keputusan muktamad.
Okey, untuk seterusnya Kementerian Kewangan juga bertanggungjawablah ataupun sebagai pihak berkuasa melulus untuk kos kerja ukur melebihi RM500,000 yang melibatkan kaedah perolehan secara rundingan terus ya. So, sekarang ni rundingan terus pun diiktiraflah sebagai salah satu kaedah perolehan, tapi tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan lah. Jadi untuk perunding PBM MOF adalah untuk perolehan secara rundingan terus adalah bagi had nilai kuasa melulus melebihi RM500,000, kos kajian melebihi RM500,000, kos projek pembangunan fizikal melebihi RM50 juta tertakluk kepada syarat dan kriteria serta perlu mendapat kelulusan Kementerian Kewangan terlebih dahulu bagi kaedah perolehan ini. Okey, agensi hendaklah memastikan permohonan perolehan perkhidmatan perunding dikemukakan kepada PBM mengikut had nilai kuasa yang ditetapkan So kena urus setia, kena alert lah berkenaan dengan pihak berkuasa melulus ni. Sekiranya keputusan PBM tidak sebulat suara, hendaklah dimuktamadkan di PBM yang lebih tinggi daripada PBM asal Contohnya PBM adalah jawatan kuasa sebut harga dan tiada kata sepakatlah untuk keputusan tersebut. Jadi bila tidak sebulat suara, perlu dibawa ke peringkat yang lebih tinggi iaitu lembaga perolehan dan seterusnya. Macam itulah So kalau kata LP tak sebulat suara, pergi kepada Kementerian Kewangan. Itu maksudnya. Kemudian PBM yang lebih rendah tidak boleh menimbang dan menuju terima permohonan perolehan perkhidmatan perunding yang melebihi had nilai masing-masing. So ni dah maksudnya PBM yang lebih rendah tak ada kuasa lah untuk yang lebih tinggi. Kalau kata kos projek fizikal tu lebih 300 juta, so lembaga perolehan tak ada kuasa lah untuk mengtamatkan perolehan tersebut. Kemudian PBM di peringkat yang lebih tinggi boleh mempertimbang dan menyuju terima permohonan perolehan perkhidmatan perunding di bawah had nilai kuasanya. Kalau yang lebih tinggi tak ada masalah. Tak kira lah selagi mana di bawah had nilai kuasa yang dibenarkan lah. Keanggotaan PBM adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam PK2 lah. So yang ni di pihak agensi ataupun badan kerajaan perlu mahir lah atau mempunyai pengetahuan lah berkenaan dengan keanggotaan PBM tersebut Okey, tanggungjawab PBM. So apakah tanggungjawab PBM secara amnya iaitu menimbang dan memutuskan pelantikan perunding termasuk kos siling, perkhidmatan tertakluk kepada had nilai yang dibenarkan. So macam saya sebut tadi, JPP akan menilai dan memperakukanlah kepada PBM. So PBM yang akan menimbang dan memutuskan So kalau kata lembaga perolehan adalah PBM, so lembaga perolehan yang akan membuat keputusan ke atas pelantikan yang disyorkan oleh JPP tertakluk kepada had nilai. So tak boleh lebih lah daripada had nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Kemudian PBM juga bertanggungjawab untuk menyemak dan memperakukan permohonan pelantikan perunding termasuk permohonan kos perunding, kos tambahan yang perlu dibawa ke MOF Kemudian menimbang senarai pendek perunding yang diperakukan oleh JPP bagi tender terbuka prakelayakan. So jadi JPP memperakukan senarai pendek perunding untuk prakelayakan bagi projek fizikal yang lebih 50 juta tadi kan. Perlu mendapat kelulusan daripada lembaga perolehan lah untuk senarai pendek perunding untuk ke peringkat seterusnya lah bagi tujuan pelawaan. Kemudian memastikan tempoh sah laku tawaran perunding masih sah semasa pertimbangan dibuat. Maknanya kata kalau tender semasa keputusan yang dibuat hendaklah pastikan validiti tender masih sah lah. Dan pelanjutan tempoh sah laku perlu dibuat semasa sah laku tawaran perunding masih berkuat kuasa dan boleh diputuskan oleh pengerusi lembaga agensi. So katakan sah laku tender berakhir bulan ni lah, bulan Julai katakan 30 Julai. Jadi sebelum tamat tempoh sah laku tu, agensi perlu perlu mendapatkan permohonan secara bertulis daripada
pengerusi lembaga untuk menyambung tempoh validity tadi. So itu kena ingatlah tuan-tuan sebelum tamat tempoh salaku tersebut. Kemudian memutuskan perubahan skop yang tidak melibatkan perubahan kos tertakluk kontrak masih berkuat kuasa. So kalau kata ada perubahan skop kepada skop asal perunding, perlu dapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa melulus. So dalam kes ni adalah lembaga perolehan. Kemudian memutuskan pelanjutan tempoh perjanjian yang tidak melibatkan perubahan kos tertakluk kontrak masih berkuat kuasa. Ini yang kita selalu sebutlah EOCP. So untuk pelanjutan tempoh perjanjian juga perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa melulus lah. Kemudian memastikan peruntukan mencukupi. So satu-satu keputusan sebelum dibuat, pihak berkuasa melulus hendaklah memastikan bahawa peruntukan tersebut telah diluluskan dan mencukupi. Kalau kata ada penambahan skop untuk skop perunding, pastikan peruntukan tu mencukupi sebelum PBM membuat keputusan. Ini adalah tanggungjawab tambahan lah pihak berkuasa melulus agensi, iaitu meluluskan pelanjutan tempoh perjanjian dan atau tambahan kos dengan syarat sehingga 100% tambahan kos maksimum 100% tertakluk kepada tidak melebihi nilai ambang lah. Ini kalau kata ada penambahan ataupun perubahan skop asal pelantikan perunding so tak boleh melebihi 100%. Maksud kata selagi mana maksimum tak lebih 100% adalah lembaga perolehan lah, iaitu pihak berkuasa melulus. Contohnya asal pelantikan perunding adalah untuk skop A, kemudian kita nak tambah dengan skop B kepada perkhidmatan perunding selagi mana tak melebihi nilai 100% daripada kos asal perunding, PBM mempunyai kuasa lah. So kalau lebih kena pergi kepada Kementerian Kewangan. Kemudian tambahan kos tanpa had nilai yang disebabkan oleh VO dan juga EOT kontraktor. Kalau kata kontraktor dapat VO ataupun dapat EOT, jadi tambahan kos tanpa had nilai perunding juga diluluskan oleh pihak berkuasa melulus. So yang ni tak ada had nilai tuan-tuan. So kalau kata ada VO, ada EOT, yang ni di bawah kuasa lembaga perolehan lah, PBM. Walaupun agensi hendaklah memastikan pertimbangan dan kelulusan yang dibuat hendaklah selaras dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PK 2.19, iaitu mekanisme kawalan kawalan kos lah. Kemudian dalam tempoh kontrak, semua pertimbangan hendaklah dibuat semasa perjanjian perunding masih berkuat kuasa. So kalau kata ada keperluan untuk melanjut tempoh kontrak perunding, semua pelanjutan hendaklah dibuat dalam tempoh kontrak masih berkuat kuasa. So saya hendak menekankan isu ni lah sebab perkara ni banyak berlaku bila kontrak dah tamat baru nak sambung perkhidmatan semula. So ini adalah satu kalau di kementerian saya satu teguran serius lah oleh pegawai pengawal sebab bila mana tempoh kontrak telah tamat, PBM tidak mempunyai kuasa lagi untuk melanjut perolehan perunding. So saya minta semua pihak mengambil beratlah isu ni. Kemudian meluluskan abortive fee perunding bagi SST ataupun perjanjian yang telah dikeluarkan oleh agensi melalui perakuan JPP. Ini makna kata sekiranya perunding tersebut telah dikeluarkan SST atau telah mempunyai perjanjian dengan kerajaan, tiba-tiba skop tersebut ataupun contohlah kita bercadang untuk membina, saya ambil office saya lah, membina taps ataupun kolam tapungan air contohnya di tapak A contohnya. Kemudian bila kita lantik perunding, tiba-tiba tapak tu tak viable katakan. Tak ada kebenaran daripada ataupun tak ada kelulusan daripada pemilik tanah katakan. Jadi kita perlu alihkan tapak tu ke tapak B contoh. Tapi untuk tapak A tu telah servis
telah disediakan oleh pihak perunding. Makna kata dari segi reka bentuk ataupun dokumen tender telah disediakan. Jadi kerajaan bertanggungan untuk membayarlah kepada servis yang telah diberi oleh perunding. Jadi untuk kes-kes macam ni, untuk abortive fee, maksud kata kerja yang telah dilaksanakan pihak berkuasa adalah lembaga perolehan. Manakala bagi SST yang tak wujud semua tu tapi kerja telah dilaksanakan, itu adalah bukan di bawah bidang kuasa lembaga perolehan lah. Itu kena rujuk kepada peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu CCP dan juga Kementerian Kewangan. Okey, sekarang kita masuk, tadi kita dah tengok dari segi tanggungjawab JPP, tanggungjawab pihak berkuasa melulus. So sekarang saya masuk kepada kos perkhidmatan perunding. So untuk kos perkhidmatan perunding ni kita rujuk kepada PK 3.2 lah, iaitu kos perkhidmatan perunding adalah kos yang terdiri daripada yuran perunding dan kos imbuhan balik. So yuran perunding campur kos imbuhan balik disebut sebagai kos perkhidmatan perunding. So yuran perkhidmatan perunding ni terdiri daripada dua kaedah bagi menentukan yuran perkhidmatan perunding, iaitu yuran tetap ataupun dikenali sebagai fixed fee dan input masa lah, sama ada secara man-month ataupun man-day lah, takluk pada bilangan hari. So untuk yuran tetap atau fixed fee hanya ditetapkan bagi projek fizikal saja. Kalau kata nak bina bangunan sekolah ke, nak bina hospital ke, jadi yuran fee untuk perunding adalah secara fixed fee, yuran tetap. Kemudian untuk kajian, semua kajian sama ada kajian fizikal, kajian bukan fizikal, yuran perunding adalah secara input masa, man-month, dan juga bagi penyeliaan tapak sahaja. Contohnya kalau pembangunan fizikal untuk supervision, penyeliaannya adalah secara input masa dan dibenarkan bagi pelanjutan tempoh sahaja. So itu adalah dua kaedah kos perkhidmatan perunding, iaitu secara fixed fee dan juga input masa. Okay, untuk kos perkhidmatan perunding, yuran tetap. So untuk yuran tetap, kalau tuan-tuan sedia maklum, di lembaga juruukur bahan kita ada satu scale of fee lah, panduan untuk ataupun skala yuran piawai untuk mendapatkan pengiraan yuran perunding. Jadi di dalam PK ataupun perolehan kerajaan, scale of fee bukan menjadi satu kewajipan lah, tetapi sebagai satu panduan sahaja. Jadi scale of fee ni dijadikan sebagai panduan bagi mendapatkan atau mengira lah yuran perunding, iaitu perunding arkitek, kejuruteraan, ukur bahan dan juga ukur tanah. Kemudian yuran perunding hendaklah ditetapkan sepanjang pelaksanaan. Dia kata apa yang dimaksud dengan fixed fee? Yuran tu adalah tetap sepanjang pelaksanaan projek selepas tawaran harga dipersetujui melalui SST ataupun Letter of Acceptance. Kemudian terdiri daripada basic service. Maksudnya fixed fee ni adalah bagi basic service, iaitu untuk 4 bidang yang saya sebut tadi. Kemudian sekiranya melibatkan additional ataupun special services lah, selain daripada 4 bidang. So 4 bidang tadi tak boleh jadi sebagai additional service. So maknanya kata selain daripada itulah, sama ada macam perancang bandar ataupun arkitek, ID arkitek, itu boleh jadikan sebagai additional service. So itu kita nyatakan sebagai yuran tetap. Okay. Kalau untuk perunding asing pula, dia ada charge rate lah. So charge rate ni bergantung kepada nilai yang ditetapkan oleh juru audit, charge rate ni. So ini charge rate hanyalah bagi sekiranya melibatkan pelantikan perunding asing, iaitu bukan perunding tempatan lah. Kemudian secara input masa, so input masa ni dibenarkan bagi kajian dan juga penyeliaan tapak. So untuk input masa, yuran perunding, ini adalah formula dia lah, yuran perunding iaitu gaji pokok
So gaji pokok kali faktor pengganda kali dengan input masa yang terlibat lah bagi satu-satu kaki tangan ataupun pasukan projek yang dilantik oleh pihak perunding lah. So gaji pokok ni adalah berdasarkan kepada slip gaji yang dikemukakan lah, iaitu bagi kaki tangan tetap firma. Mana kata kalau dia kaki tangan tetap untuk satu-satu firma perunding, gaji pokok adalah berdasarkan kepada slip gaji. Kemudian untuk tenaga pengajar IPTA ataupun IPTS dan juga bagi pesara kerajaan. So untuk pesara kerajaan adalah berdasarkan kepada slip gaji terakhir lah sebelum dia pencen. So untuk kaki tangan sementara pula, kita kena rujuk, maknanya kaki sementara ni yang kontrak lah, bukan tetap. So kita boleh rujuk kepada skala gaji yang ditetapkan dalam PK 3.2 lah, iaitu termasuklah untuk pemilik syarikat ataupun pemilik firma lah, dan juga kaki tangan sementara selain tenaga pengajar IPTA ataupun IPTS, pemilik firma, rakan kongsi firma ataupun pengarah firma. So yang ini semua pengiraan gaji adalah merujuk kepada skala gaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Okay, untuk faktor pengganda pun telah ditetapkan. So untuk kaki tangan ikhtisas tak lebih daripada 2.7 dia punya imbuhan faktor pengganda. Kemudian untuk kaki tangan separa ikhtisas dan clerk of works tak lebih daripada 2.1. Bagi tenaga pengajar 2.2, perunding asing 1. So dia ada komponen lah di bawah setiap faktor pengganda ni lah. Kalau kata 2.7 dia ada komponen dia lah. 2.1 pun dia ada komponen-komponen. So nanti sekejap lagi saya akan tunjuk lah apa komponen-komponen bagi setiap faktor pengganda tersebut. Okay, so imbuhan masa kalau kata lebih sebulan kita akan kira secara man-man lah. Sebulan mana kata lebih 28 hari. 28 hari man-man lah. So kalau lebih seminggu kurang sebulan kita kira sebagai man-day. Dan kurang daripada seminggu kita kira merujuk kepada man-hour. Okey, seterusnya kos penguatan perunding juga selain daripada yuran plus imbuhan balik. So imbuhan balik iaitu kos pengangkutan dan perjalanan, allowance penginapan dan sara hidup, kos perhubungan, kos dokumentasi, ujian teknikal, kos sewaan pejabat dan utiliti, kos menjalankan kaji selidik. Itu adalah perkara-perkara yang dibenarkanlah untuk pihak perunding membuat tuntutan di bawah imbuhan balik, dan ia adalah sebahagian daripada kos perkhidmatan perunding. Percukaian siling peruntukan taklah diambil kira. Okey, ni makna kata untuk siling lah, siling peruntukan mengambil kira elemen cukai. Penentuan kaedah tanpa cukai. So makna kata siling tertakluk pada cukai, termasuk mengambil kira nilai cukai. Untuk penentuan kaedah tidak termasuk elemen cukai. Okay, kos imbuhan balik adalah lain-lain perbelanjaan selain daripada yuran yang dibuat oleh perunding mengikut keperluan sesuatu projek atau kajian lah. Jadi JPP kena tentukanlah apakah kos imbuhan balik yang terlibat untuk satu-satu projek ataupun satu-satu kajian. Makna kata bukanlah semua yang disenaraikan imbuhan balik dalam perkeliling tu terlibat dengan projek tuan-tuan. So JPP kena melihat keperluan imbuhan balik tersebut. So ia adalah merupakan perbelanjaan sebenar yang dibuat oleh pihak perunding. Maknanya tak ada elemen keuntungan lah kat situ. Jadi kerajaan hanya membayar balik berdasarkan kepada perbelanjaan sebenar yang telah dibuat berdasarkan kepada pembuktian. Butiran dan kadar imbuhan balik tidak melebihi seperti mana yang telah ditetapkan dalam perkeliling lah. Kemudian butiran serta kadar bayaran kos imbuhan balik hendaklah berpatutan. Tak boleh lebih lah. Macam saya kata tak boleh ada elemen keuntungan di situlah. Kemudian dikemukakan dengan
resit atau bil. So ini adalah pembuktian lah untuk imbuhan balik. Hendaklah dinyatakan dengan jelas di dalam term of reference. Kemudian untuk insurans, professional indemnity insurance tidak termasuk sebagai kos Yang ini perlu ditanggung sendiri oleh pihak perunding So kos imbuhan balik boleh dibayar mengikut peringkat kemajuan atau secara bulanan. So mana kata perunding boleh menuntut dalam, mana kata tiap-tiap bulan lah boleh tuntut seperti mana yang dinyatakan dalam TOR lah ataupun di dalam consultant service agreement Tuan-tuan kena baca tu lah. Sebab ada setengah kata boleh tuntut tiap-tiap bulan, ada setengah kata boleh tuntut dalam tempoh 3 bulan. Tapi macam bahagian kami tetapkan tiap-tiap bulan. Sama jugalah dengan kita penjawat awam pun, kita tuntut tiap-tiap bulan. Kalau lebih 10 hari bulan, takkan dilayan dah. So sama jugalah dengan perunding. So kena patuhlah. So bagi butiran IB yang tidak termasuk di dalam item yang dibenarkan, katakanlah dalam peraturan telah disenaraikan imbuhan balik yang dibenarkan untuk dituntut. Kalau kata agensi mendapati terdapat item yang selain daripada yang disenaraikan, so agensi boleh memohonlah kepada Kementerian Kewangan ke atas butiran dan kadar IB tersebut terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam dokumen perlawaan ini saya minta semua jabatan, saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang juga Jadi hari ini saya tunjuklah apakah tuntutan kos imbuhan balik perunding yang dibenarkan. So yang pertama adalah tiket penerbangan tempatan atau antarabangsa. So kalau kata projek tuan-tuan tu dari segi fizikal ada keperluan untuk penerbangan tempatan, maksudnya dalam negara, dan ada keperluan untuk ke luar negara. Kalau kata contoh melibatkan factory acceptance test, katakan perlu ke luar negara. Jadi tuan-tuan masukkan siap-siap dalam kos imbuhan balik. Mana kata ada 2 perkara lah. Satu, tiket penerbangan dalam negara. Satu lagi, tiket penerbangan antarabangsa. Itu kena nyatakan dengan jelas. Sebab apa? Kalau tertinggal, kemudian hari bila dah ada CSA, tiba-tiba ada keperluan perunding untuk ke luar negara sebagai witness untuk FAT, tuan-tuan perlu dapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa melulus untuk menambah item tersebut So sebab tu saya kata penyediaan TOR di peringkat awal, di peringkat JPP sangat penting untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni lah. Jadi untuk imbuhan balik dibenarkanlah untuk tiket penerbangan. Jadi asas dan kadar tu perlu dikira lah. Maknanya untuk tempoh projek kalau kata 3 tahun, ada tak keperluan untuk penerbangan mana kalau kata tak ada option untuk jalan darat Dan perunding asing juga dibenarkanlah untuk tiket penerbangan ni tersebut Dan untuk perunding dihadkan kepada kelas ekonomi sahaja Dan bayaran penerbangan adalah untuk pergi dan balik lah. Mengikut kadar tambang sebenar yang dikenakan oleh syarikat penerbangan berkenaan So saya minta kalau perunding yang masuk tender tu bila letak harga untuk tiket penerbangan masuk yang reasonable lah tuan-tuan Janganlah masuk yang kira tak logik lah kiranya kan. Okay, next. Lain-lain perbelanjaan berkaitan dengan perjalanan iaitu termasuk perbelanjaan tambang teksi dari rumah ke lapangan terbang, bayaran visa, permit perjalanan, tol, parking dan lain-lain Dan kadar adalah mengikut bil sebenar yang dikemukakan lah. Kemudian bagi Touch and Go Smart Tag, perunding tidak perlu mengemukakan resit. Sebagaimana memadai tuntutan tersebut dikemukakan bersama dengan surat panggilan mesyuarat So kadar ni kita boleh tengok lah dalam laman web. Kalau Plus ke Max ke dia dah ada dah. Contoh daripada Putrajaya nak ke Simpang 4 Melaka contoh, dia dah ada dah rate dia dekat situ Okey, seterusnya tuntutan perjalanan mileage yang ini berdasarkan kepada berapa jarak lah. So sama juga untuk bila tuntutan tu perlu ada pembuktian lah. Okey, perunding yang menggunakan kenderaan sendiri bertugas yang melebihi jarak 240 km. Okey, dia pejabatnya katakan ada you nak pergi tempat tu ada lapangan terbang. Jarak dia lebih 240. Jadi
perunding dibenarkan untuk menuntut tambang gantian. Tapi kalau kata ada keperluan juga untuk bawa kenderaan, perlu dapatkan kelulusan daripada GR lah atau government rep ya. Kemudian tambang teksi sama juga, perlu pembuktian lah, dan anggaran tuntutan tambang tidak lebih 1,000 sebulan. Sewa kenderaan, so ada dalam keadaan tertentu keperluan, maksudnya perunding perlu menyewa kenderaan ya. So sewaan kenderaan dibenarkan sekiranya terdapat keperluan. Jenis kenderaan meliputi kereta, van, pacuan 4 roda, bot, helikopter dan sebagainya mengikut kesesuaian dan keperluan projek. Dan sewaan kenderaan boleh meliputi elang pemandu, kos bahan api, kos penyelenggaraan dan sebagainya bergantung kepada rundingan yang diadakan. Sebuah harga boleh diminta. So maknanya kata, kalau kontraktor tu yang itu hanyalah untuk SO sahaja, bukan untuk kegunaan perunding iaitu untuk kegunaan SO. Tapi kalau perunding ada keperluan, so inilah peraturan yang dibenarkan untuk perunding. So dekat sini adalah untuk tujuan dan juga kadar. Contoh macam ni, ada kereta berapa had nilai dia untuk sebulan, pacuan 4 roda, van, helikopter, bot Kalau kata kajian EIA, SIA yang memerlukan bot, so kita masukkanlah dalam reimbursable kita berapakah kadar bot untuk sewaan tersebut Next. Okey, elang penginapan dan sara hidup, yang ini untuk perunding lah kalau kata melibatkan hotel, lodging ataupun kalau yang tak bermalam kita benarkan elang makan ataupun elang harian lah. Next. Okey, kaki tangan tapak. Okey, ni untuk kaki tangan ataupun supervision lah ataupun RE standing supervision. Dibayar elang tapak lah dan dia tidak dibenarkan untuk menuntut lain-lain kos imbuhan balik. Dan yang mana kadar untuk elang tapak ditetapkan seperti berikut lah. Untuk Ikhtisas Semenanjung Malaysia 800 sebulan, Sabah Sarawak 950. Separa Ikhtisas ataupun sokongan Semenanjung Malaysia 650, Sabah Sarawak 800 Dan juga kalau kata melibatkan kos pengiklanan pengambilan kaki tangan tapak juga, kalau ada melibatkan kos dibenarkan juga untuk menuntut lah berdasarkan kepada bil sebenar lah. Okey, ini perunding asing. Perunding asing yang tidak tertakluk kepada FTA. So kalau kata melibatkan pelantikan perunding asing juga boleh dibayarlah allowance bagi tujuan menampung perbelanjaan penginapan dan sara hidup semasa menjalankan tugas di negara ini Jadi kadar allowance adalah seperti berikut: 60 hari pertama RM310 sehari, hari-hari berikut RM170 sehari Okey, so nilai-nilai ni tuan-tuan kena tengoklah pekeliling yang berkuat kuasa dari masa ke semasa sebab kadang-kadang boleh berubah juga pekeliling ni Next. Kos perhubungan ini macam telefon, fax semua So telefon, fax, email, post, kurier Kos ni dibenarkanlah mengambil kira faktor-faktor seperti tempoh, pelaksanaan projek, kompleksiti projek dan keperluan Okey, kalau dulu dibenarkan tuntutan secara lamsam. So baru-baru ni tidak dibenarkan So MOF tak membenarkan tuntutan kos perhubungan secara lamsam dan taklah dibuktikan berdasarkan kepada bil sebenar lah. Sebab sekarang ni katanya kos perhubungan ni dah semakin murah Dan seterusnya kos dokumentasi dan penyediaan laporan untuk satu-satu dokumen, kertas semua tu yang melibatkan pelaporan boleh juga dituntut oleh perunding berdasarkan kepada resit lah ataupun nilai sebenar. Contoh kalau kata konsultan photostat di luar ada bil. Kalau kata photostat di pejabat berdasarkan kepada harga yang reasonable lah, harga semasa yang reasonable. Ada banyak sangat turun kan. Pergi balik lagi. Kan sekolah hisap tu. Next. Tu. Okey, kemudian kalau kata melibatkan asset project sebolehnya asset project ni
Pembelian aset termasuk peralatan kelengkapan projek tidak dibenarkan. Firma perunding yang dilantik sepatutnya mempunyai peralatan lah, contoh komputer ke macam tu. So firma sepatutnya memperolehi sendirilah aset tersebut Tapi dalam keadaan yang sangat memerlukan, contohnya masih dibenarkan tapi diuruskan oleh agensi mengikut tata cara perolehan So aset tersebut digunakan oleh perunding untuk sepanjang tempoh perolehan tersebut ataupun sepanjang tempoh kontrak, dan bila mana telah tamat tempoh hendaklah dikembalikan semula aset tersebut kepada kerajaan Next. Ujian teknikal yang melibatkan ujian makmal, ujian modeling, test dan lain ujian juga dibenarkanlah mengikut keperluan projek dan perlu dituntut berdasarkan kepada resit sebenar lah. So macam hydraulic modeling ke kan yang melibatkan makmal lab semua tu, tuan-tuan perlu dapatkan lah resit daripada makmal tersebut untuk tujuan tuntutan. Dan kos sewaan pejabat dan utiliti juga dibenarkan di tapak projek dengan syarat tidak disediakan oleh kontraktor dan tuntutan ni merupakan sewa bulanan yang merangkumi kos sewa pejabat dan bil-bil utiliti yang lain lah. Kos bagi menjalankan kaji selidik. Ini kalau melibatkan kajian lah, ada perlu kaji selidik ataupun kos yang berkaitan dengan urusan ni dibenarkan mengikut kadar lah. Soal selidik kadar maksimum RM12 per soal selidik. Kadar mengikut bilangan penemu duga maksimum RM60 sehari atau bagi penemu duga terlatih atau bertanggungjawab tetap maksimum RM1,200 sebulan. RM1,200 ni pun saya dah maklumkan ke Kementerian Kewangan lah, mana gaji minima sekarang RM1,500 kan. Dan lain-lain kaedah termasuk penggunaan multimedia, kadar boleh dirunding mengikut kadar sebenar lah. Ketua penemu duga bergantung kelayakan antara RM1,200 hingga RM2,500 dan kaedah yang paling sesuai yang menjimatkan dan digunakan dalam melaksanakan urusan kaji selidik. So ini lebih kepada kajian yuran tetap fixed fee yang dikeluarkan selepas 15 September 2016. So sebelum ni kita yuran perunding ni bukan fix lah berdasarkan kepada skala yuran kan. Jadi dibenarkan untuk kita lihat kepada final contract sum. Tapi selepas 15 September 2016 semua fee adalah secara lump sum kecuali secara fixed fee. Kecuali terdapat arahan perubahan kerja ataupun lanjutan tempoh kontrak pembinaan lah yang telah diluluskan oleh kerajaan dan bukan disebabkan atas kesilapan perunding. So kos macam saya sebut tadi, kos perunding adalah kos yuran perunding, kos penilaian tapak dan juga kos imbuhan balik. Yuran tetap kerajaan berhak membuat pelarasan yuran perkhidmatan perunding sekiranya harga kontrak kerja yang disetujui terima oleh kerajaan adalah lebih rendah daripada anggaran kos asal perunding. Makna kata masa kita melantik perunding tu berdasarkan kepada sekian harga lah tapi bila kita lantik kontraktor dan kontraktor menawarkan harga yang lebih rendah daripada yang dianggarkan pada peringkat awal, makanya pelarasan perlu dibuat tapi kalau sebaliknya fee perunding adalah tetap, maksudnya samalah seperti mana anggaran asal awal tadilah. Jadi untuk formula ni scale of fee perunding dalam menentukan yurannya berdasarkan mekanisme pengiraan yang kompetitif. Scale of fee digunakan sebagai panduan sahaja dan kerajaan tidak terikat untuk membuat bayaran yuran perunding berdasarkan pematuhan kepada scale of fee. Pelarasan yuran perkhidmatan bermaksud menurunkan yuran secara berkadar mengikut harga kontrak kerja yang telah disetujui terima oleh kerajaan. Itu yang dimaksudkan dengan pelarasan. So ini adalah komponen imbuhan input masa tadi So untuk yang kaki tangan ikhtisas
kaki tangan ikhtisas tak lebih 2.7. So tuan-tuan tengok kat situ apakah komponen 2.7 ni. So dia ada benefit, salary 1, bonus allowance, perks and leave 0.37, EPF 0.11. So faktor pengganda ni adalah untuk tanggungan ataupun overhead syarikat lah. Next. Okay, untuk yang separa Separa ikhtisas 2.0, so tuan-tuan boleh bacalah apakah komponen yang terlibat. So kadang-kadang ada juga perunding yang menawarkan nilai faktor pengganda tu kurang daripada 2.10. Contohnya dia tak ada IT rent tengok yang next saja. Sebelum Maksudnya ada salah satu yang tak terlibat lah untuk company tersebut lah. So dia tak perlu, dia kata. So dia boleh kurangkan nilai faktor pengganda tersebut lah. Okay, kos perkhidmatan perunding. Yang ni saya kata macam saya sebut tadi lah, pelarasan. Apa yang dimaksudkan dengan pelarasan? So bermula 15 September 2016, okay, sekiranya harga tender kerja yang telah disetujui terima oleh kerajaan lebih rendah daripada anggaran kos projek asal yang dijadikan asas untuk penentuan yuran perkhidmatan perunding, kerajaan berhak membuat pelarasan yuran perkhidmatan perunding. So perkara ni semua telah dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak lah di bawah consultant service agreement ya tuan-tuan. Jadi sebelum tender, contoh anggaran kos projek 31 juta katakan, kos perkhidmatan perunding adalah 1.36 juta. So selepas tender, harga kos projek telah menjadi 26.95 juta. Jadi pelarasan penurunan secara berkadaran akan dibuat lah. So jadi maknanya peratusan masih sama tapi nilai yuran perunding tu akan berubah lah mengikut nilai kos projek tadi. Okay, sekiranya harga tender kerja yang telah disetujui terima oleh kerajaan lebih tinggi daripada anggaran kos projek asal yang dijadikan asas untuk menentukan yuran perunding, kerajaan berhak mengekalkan yuran perkhidmatan perunding yang telah disetujui terima tanpa perlu membuat apa-apa pelarasan. So dalam kes ni, anggaran kos asal adalah 40.4 juta. So selepas tawaran kepada kontraktor ataupun selepas tender, tender yang ditawarkan menjadi 55 juta. Jadi yuran perunding adalah kekal iaitu tidak berubah lah. Next. Okay, percukaian dalam perolehan kerajaan untuk perolehan perunding. Okay, sebelum ni adalah 6%. So sejak 1 Mac 2024, okay, kadar teks telah bertambah 2% iaitu kepada 8%. Jadi cukai perkhidmatan bagi mana-mana kontrak yang dah dilantik sebelum tu, servis sebelum 1 Mac kita bayar 6%. Servis selepas itu kita bayar 8% lah mengikut akta yang telah dikeluarkan oleh custom akta di bawah akta custom Kemudian cukai perkhidmatan, cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas penggunaan sesuatu perkhidmatan termasuk perkhidmatan perunding. So agensi dikendaki menyediakan sejumlah peruntukan bayaran cukai. So pastikan siling peruntukan tu mencukupi termasuk cukai yang perlu dibayar kepada custom ni. Dan 8% daripada kos keseluruhan harga iaitu yuran campur imbuhan balik. Tax invoice yang dikeluarkan oleh perunding hendaklah berdasarkan jumlah tuntutan yang telah disemak dan dipersetujui oleh agensi. Dan agensi hendaklah menentukan hanya perunding yang berlesen sahaja. Mana-mana perunding yang berdaftar dengan custom sahaja yang akan dibayar teks tersebut lah. Okey, untuk cukai pegangan ataupun withholding tax ni adalah untuk pelantikan perunding asing So cukai pegangan adalah satu amount yang dipegang oleh pembayar terhadap pembayaran yang diterima oleh penerima bukan bermastautin iaitu individu atau badan selain daripada
individu tempatan dan dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Agensi dikehendaki memotong cukai pegangan dengan kadar tertentu daripada bayaran yuran perunding bukan bermas tautin tadi, iaitu perunding asing, dan membayar cukai tersebut kepada ketua pengarah LHDN lah dalam tempoh 1 bulan selepas bayaran dibuat kepada perunding tadi. Dan ia adalah selaras dengan Akta Cukai Pendapatan 1967, dan maklumat lanjut tuan-tuan boleh akses lah melalui laman web LHDN untuk cukai pegangan. Kalau kata pihak tuan-tuan ada melantik ataupun agensi ada berhajat untuk melantik perunding asing lah. Buka soalan ni. Next. Kira-kira. Ni dah fikir 3.3. Okay, so saya rasa Kita buka tu soalan boleh main. Boleh, ada 17 soalan. Tu je soalan. okay, so okay, tak apa, saya stop ni, saya pergi kepada soalan lah. Start daripada pukul 9.48. Daripada Encik Razif. Maaf Puan, Petra ni badan berkanun ke? Okey, Petra Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. So Petra ni bukan badan berkanun tuan-tuan . Petra ni adalah agensi kerajaan. Kementerian di bawah menterinya adalah Timbalan Perdana Menteri kita lah, yang berhormat Datuk Seri Fadilah. Itu kita punya menteri bagi Petra. Sebelum ni macam-macam nama sebenarnya Petra ni. Dia mula dengan Ketar, CATS, KETSA, NRES, NRCC. Sekarang dah jadi, dia dah pecah jadi Petra dengan NRES. So itulah sejarah dia macam mana jadinya Petra ni. So kita bukan badan berkanun, Petra adalah kerajaan lah. Satu kementerian di bawah kerajaan. Seterusnya daripada Puan Nadia Yaman. Puan, boleh cerita sikit secara ringkas kaedah lantik PMC atau ICC atau ICE? Okey, berkenaan dengan PMC, ICC, ICE ni macam saya sebut tadi, ia adalah satu macam ni di bawah RMK 8, RMK 9 dulu memang dibenarkan pelantikan PMC, ICC semua ni lah. So bila di bawah RMK 9, kerajaan telah membatalkan perkeliling tersebut. Jadi dah tak ada lah sekarang ni PMC, ICC, ICE macam nama lah. Okay, asal dulu nama dia PMC lah asal dulu kan. So kalau tuan-tuan ingat dulu bawah RMK 8, RMK 9, projek-projek sekolah banyak menggunakan PMC waktu tu. So waktu tu memang dibenarkan. So selepas RMK 9, keliling tu telah dibatalkan dan sekarang tak ada lah dah PMC. So, kalau tuan-tuan memerlukan ataupun masih memerlukan perkhidmatan PMC, tuan-tuan perlu rujuk kepada Kementerian Kewangan lah untuk kelulusan pelantikan tersebut So itu adalah sejarah PMC lah. Daripada Puan Nadia Yaman lagi, bagaimana kalau nak lantik perunding bagi kos projek bawah RM500,000 Puan? Pelantikan kos projek di bawah RM500,000. So, kalau bawah RM500,000, Puan boleh lantik secara lantikan terus berserta kos siling lah. So PBM dia Puan boleh rujuk kepada Jawatankuasa Sebut Harga. So proses dia sama juga, walaupun nilai kecil ke nilai besar ke, Puan kena lalu dulu JPP. Mana kata untuk melantik perunding bawah kos nilai bawah RM500,000, Puan kena dapatkan dulu kelulusan daripada pegawai pengawal. Kalau Puan daripada Jabatan Kerajaan lah, bawah RM500,000 kena dapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal. Kemudian kena rujuk Jabatan Teknik kalau Puan bukan daripada Jabatan Teknik. Kemudian perlu dapatkan kelulusan daripada JPP, Jawatankuasa Pilihan Perunding, untuk kelulusan TOR, kelulusan kos dan juga kriteria penilaian tadi untuk lantikan terus, kriteria untuk memilih. Kita pun kena ada SOP lah macam mana nak pilih. Tak bolehlah simply ni adik-beradik saya nak lantik. Tak boleh. So kita kena ada good governance, kita kena wujudkan SOP dalaman
macam mana untuk menghasilkan 3 nama untuk disyorkan kepada pihak berkuasa melulu. So tak ada masalah kalau puan nak lantik kos projek bawah 500,000 merujuk ataupun tertakluk kepada peraturan yang ditetapkanlah dalam PK tadi. Seterusnya daripada ni merujuk kepada slide JPP. Encik Azman bertanya, KSU pun tak boleh sit dalam bos komiti? Oh, maksudnya KSU adalah pengerusi lembaga perolehan. Jadi KSU tak boleh mempengerusikan JPP. Kalau KSU nak juga pengerusikan JPP, makna kata PBM-nya adalah Kementerian Kewangan. So tak ada masalah kalau kata KSU nak pengerusikan. I nak pengerusi JPP, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk memuktamadkan tu PBM-nya adalah Kementerian Kewangan. So makna kata tak boleh dua individu yang sama untuk dua pos lah. Dua pos pula, dua jawatan kuasa. Seterusnya daripada Puan Vanessa sedia. Puan appreciate if you can brief on procedure LTBKS. Prosedur lantikan terus berseteru siling. Okey, untuk prosedur syarat dia penentuan lantikan terus berseteru siling dari segi kos. Nilai projek fizikal mesti kurang daripada 50 juta ataupun kos kerja ukur kurang 500,000 ataupun kos kajian kurang 500,000. Okey, dari segi nilai puan dah layak untuk membuat pelantikan secara lantikan terus beserta kos siling. Kemudian selepas dah tahu kaedah perolehan, puan perlu sediakan term of reference untuk pelantikan perunding berserta dengan anggaran kos dan juga kriteria penilaian, dan semua tu perlu dapat kelulusan daripada JPP. So JPP, bila JPP dah luluskan, puan perlu sediakan dokumen pelawaan lah, ataupun puan dah dapat satu nama, dalam masa yang sama puan perlu dapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa melulus lah. So kalau contoh puan dapatkan nama daripada lembaga perolehan, once nama tu diluluskan, puan kena bagikan satu dokumen pelawaan lah, kita keluarkan surat pelawaan dan juga beserta dengan dokumen pelawaan untuk membolehkan perunding mengemukakan cadangan teknikal dan kos dalam tempoh 21 hari yang kita tetapkan. So bila kontrak perunding dah kemukakan cadangan teknikal dan kos tadi, so JPP akan menilai semula lah dari segi kos lah terutamanya, dan kita akan panggil perunding untuk tujuan perundingan harga. So kalau bila merunding tu mesti tak lebih daripada siling yang telah diluluskan oleh lembaga perolehan tadi. So itu adalah proses untuk lantikan terus berserta kos siling lah. Okey, seterusnya daripada Cik Apandi, boleh ke kalau kita terus masukkan skop luar jangka iaitu additional services, bagi contoh skop untuk stage 1 dan 2 bagi projek yang dimansuhkan? Maksudnya di peringkat awal kita dah menjangkakan perkara tersebut lah. Macam tu ke soalan dia? Boleh Cik Apandi kalau boleh nyatakan soalan cik? Okey, dari segi peraturan sepatutnya peringkat awal, okey kita terus masukkan puan. Kita tengok. ni Tak kata projek tu akan masuk. ni itu soalan dulu. Oh, tapi sekadar untuk standby. Okey. Cik Apandi kata kita terus masukkan puan. Tak kata projek tu akan masuk, tapi sekadar untuk standby. Dia tak tahu lagi unforeseen benda tu sama dia nak buat kita. So dia standby lukit. So maknanya dari segi skop tu nampak macam tak jelas lah di peringkat awal. So Cik Pandi, saya nasihatkan supaya satu-satu projek tu dari segi macam yang lain-lain projek, dari segi skop, brief,
tapak projek yang tu mesti muktamad, mesti jelas di peringkat awal supaya tak timbul isu-isu macam tu lah dari segi abortif dan juga ni kan sebab apa kita tak nak nanti kerajaan kerugian. Maknanya kita terpaksa membayar kos yang tak perlu maksudnya. Jadi termasuklah kalau kata additional fee ke apa ke, adakah diperlukan. Jadi JPP itulah tanggungjawab JPP untuk menetapkan skop brief projek tu kena jelas di peringkat awal lagi. Kalau ada berlaku juga yang tu kalau audit masuk, yang tu nak kena menjawab lah kemudian hari. So saya nasihatkan supaya di peringkat awal tu brief projek, tanah, skop projek jelas lah di peringkat awal sebelum pelantikan perunding dibuat. Seterusnya daripada Cik Ahmad Zarfan alias, mohon penjelasan lanjut maksud yuran tetap. Adakah yuran tetap ini termasuk stand supervision ketika dalam kontrak? Ya, itulah yang dimaksudkan dengan yuran tetap. Mana kata yuran tu adalah tetap daripada mula sehingga tamat kontrak. Termasuklah supervision. Kecuali sekiranya ada EOT, extension of time yang disebabkan oleh kerajaan. Maksudnya arahan daripada kerajaan. Dan perunding layak dibayarlah untuk tambahan kos tersebut. Okey. Kemudian daripada Puan Fatimah Nur Hafizah, yuran tetap adakah boleh membuat permohonan untuk tambahan kos kerana EOT kontraktor? Ya, boleh. Kalau kata yuran tetap tapi ada EOT dan perlu tambahan dari segi supervision, yang itu dibenarkan lah. Seterusnya daripada Puan Susila, kos imbuhan balik adakah termasuk teks? Kos imbuhan balik tak termasuk teks. Teks memang kita akan bayar selagi mana konsultan membuktikan pendaftarannya dengan Jabatan Kastam di Raja Malaysia lah. So teks bukan sebahagian daripada imbuhan balik. Kemudian Puan Nur Syamilah tanya lagi, semasa proses pelawaan perunding, jika skop menjurus kepada kajian bukan fizikal, adakah boleh digabungkan kod bidang perunding fizikal dan bukan fizikal semasa proses pelawaan? Okey, untuk kaedah perolehan perunding ni seeloknya ataupun kena asingkan kajian dan juga fizikal. Kita kena asingkan, tak boleh gabung pun. Sebab dia adalah dua bidang yang berbeza. Contoh macam kita lantik perunding fizikal. Kemudian ada keperluan untuk kajian EIA ataupun SIA. Yang itu kita akan buat perolehan secara berasingan. So hasil daripada EIA, SIA kita akan serahkan data ataupun maklumat tersebut kepada perunding fizikal tadi untuk tujuan reka bentuk macam tu Puan. Sebab dia adalah kod pengkhususan yang berbeza lah. Yang tu jelas dinyatakan dalam peraturan MOF. So kalau Puan rasa ada keperluan untuk Puan melantik dua kod, susah juga sebab Puan nak dapatkan satu perunding yang mempunyai dua kod yang sama. So kalau tu Puan kena rujuk pada Kementerian Kewangan lah. Tapi amalan untuk satu perolehan, kalau contoh di bahagian bekalan air, satu perolehan kita akan melibatkan beberapa perolehan. Bukan setakat perunding. Maksudnya perunding fizikal, perunding kajian EIA, perunding kajian SIA, kontraktor dan juga SI. Kontraktor SI, perunding UKO. So satu-satu projek ada 6 perolehan yang kita perlu laksanakan. Sebab dia mempunyai pendaftaran, kod bidang, pengkhususan yang berbeza-beza Puan. Jadi kalau kata kajian fizikal dia ada satu ni, kalau kata kajian dia memerlukan satu pasukan projek yang menjurus kepada kepakaran bagi setiap individu yang dilantik oleh perunding tadi. Okey, daripada Puan Nur Syamilah lagi, adakah kos imbuhan balik dibenarkan untuk pertambahan kos jika ada EOT? Boleh. Sekiranya contoh bila ada EOT, Puan kena hadir mesyuarat lagi selepas itu. So Puan layak dibayarlah untuk imbuhan balik. Kalau kata nilai itu tak cukup, Puan boleh mohon untuk tambahan kos imbuhan balik tadi. Sebagai Hafiz Fazli, sewaan kenderaan bagi motor berapa boleh ditetapkan untuk anggaran sewaan sebulan?
Okey, kalau motor dibenarkan dalam reimbursable, dia bergantung kepada, sekejap saya pun dah. Okey, untuk motor tak ada lah. Motor tak ada, minta maaf. Perunding tak naik motor. So kalau ada keperluan motor, maksudnya agensi kena tetapkan daripada peringkat awal lah. Kalau ada keperluan motor, rujuk pada Kementerian Kewangan lah untuk dimasukkan dalam senarai reimbursable. Kalau kerja ada. Kerja ada. Okey, seterusnya daripada Sri Susila, dia ada 2 soalan ni. Bolehkah kos perunding bagi projek fizikal menggunakan kaedah input masa? Jika ya, apakah nilai tertentu untuk menentukan pemilihan ini? Projek fizikal menggunakan imbuhan masa. Okey. Puan, okey, untuk itu seperti yang saya kata tadi, fixed fee. So fixed fee, perunding boleh tentukan kaedah mengira atau menghargakan yuran, kita tak ada tetapkan. Sama ada puan nak guna scale of fee ke, puan nak guna input masa ke, tak ada masalah sebab kita adalah fixed fee. Okay, daripada Cik Amros Jarat, beliau berpendapat untuk tinjau masa datang, faktor penggada tidak sepatut dirundingkan. Tidak sepatutnya dirundingkan untuk input masa tadilah. Untuk tinjau masa. Untuk tinjau masa datang. Maksud tuan tu ini apa Bila Cik Amros type dekat sini mengenai soalan Cik Amros ni. Tinjau masa dan tinjau masa datang. Sebut dia tak runding. tinjau masa dan dia keluar dari tepi tu. Apa tu? Dia keluar dari tepi tu Cik Amros. Belum lagi. Okey, tak apa. Yang ni kita reserve dulu. Kita pergi kepada Cik Abdullah Halideh. Beliau tanya, adakah peralatan pejabat seperti komputer, printer dan kenderaan bagi penyelia wakil perunding di tapak, contohnya RA, RE, IOW sebagainya, boleh dimasukkan di dalam CTK atau keperluan boleh. Atau sepatutnya ditanggung sendiri oleh perunding. Mengikut pengalaman saya, kebanyakan wakil perunding di tapak bergantung kepada peralatan untuk SO. Mohon penjelasan. Okey, kalau ikutkan sepatutnya perunding menyediakan sendirilah kemudahan komputer peralatan, sebab kalau untuk supervision ataupun di tapak, dalam faktor pengganda tu telah adalah elemen untuk IT hardware utilities tu lah. Okay. Seterusnya daripada Cik Zulkifli Nordin, kalau bagi projek DNB sebelum Mac 2024, adakah layak menuntut kenaikan SST 6% ke 8%? Oh, ni design and build. Okey, ni di luar tajuk ni. Dua tajuk. Jadi berapa? Okay. Seterusnya daripada Puan Syahidah binti Jamil, boleh ke jumlah tuntutan perunding melebihi daripada harga yang telah dipersetujui dalam kontrak bagi spesifik item? Contoh, jumlah tuntutan perjalanan bagi sewaan bot berdasarkan kontrak adalah sebanyak 2,000. Tetapi tuntutan perunding adalah melebihi jumlah tersebut dan telah disertakan bersama resit sewaan tersebut. Namun begitu, jumlah tuntutan adalah tidak melebihi harga kontrak. Okey, kalau itu dibenarkanlah sebab dia berdasarkan kepada resit as per bill. Kos sebenar lah. Sewaan bot. Okey. Okay, seterusnya daripada Puan Nazira Ismail, beliau ingin bertanya untuk rundingan kos di bawah LTB QS. Untuk proses rundingan itu, perunding perlu dipanggil bersekemuka atau oleh jawatan kuasa atau memadai dengan mengemukakan cadangan kos yang baru sahaja. Okey, kalau untuk rundingan harga, kita akan panggil secara fizikal lah untuk tujuan rundingan bersama dengan prinsipal. Sebab kita kalau boleh nak ada persetujuan lah di antara kerajaan dan prinsipal ataupun pemilik syarikat lah secara fizikal lah. Daripada Cik Imran Wata, sekiranya kos kerja UKO dibuat secara berfasa yang melibatkan jajaran yang sama,
Manakala kos bagi keseluruhan jajaran lebih RM500,000, bolehkah dibuat secara LTVKS atau tender terbuka bagi satu-satu fasa? Okey, yang ini untuk kerja ukur kan. Kerja ukur tuan kena tengok kerja fizikal. Biasanya perunding ni kita akan tengoklah daripada kerja fizikal tu sendiri. So kalau kata kerja fizikal tu dibuat secara berfasa, so tuan boleh lantik juru ukur tu secara berasingan lah mengikut fasa-fasa tersebut. So kalau kata perunding fizikal tu katakan tak melibatkan fasa, satu projek saja, so tuan kena lantik perunding ukur tadi satu sajalah. Sebab kita tak nak ada isu pecah kecil lah kemudian. Daripada Cik Imran Wata lagi, adakah imbuhan balik tertakluk kepada 8% SST? Imbuhan balik ya, tak ada. Sebab dia adalah daripada kos perkhidmatan perunding. So maksudnya termasuk yuran dan juga imbuhan balik lah. Daripada Surveyor Ghazali bin Uthman, fee consultant adalah fixed fee berdasarkan ceiling kos pembinaan dalam RFP. Tender evaluation main contract guna PK 2.2 atau 2.3 di mana julat median cut off adalah 15% lebih rendah untuk disyurlantikan. Jadi bolehkah pengurangan fixed fee ditambah baik menggunakan modul median cut off evaluation tender MC, iaitu jika ceiling kos pembinaan dalam RFP kurang dari 15% baru pengiraan penolakan fee diselaraskan. Yang itu di luar peraturan, mungkin itu cadangan daripada Cik Ghazali lah kot ya. So kalau cadangan tu mungkin perlu dirujuk kepada Kementerian Kewangan lah untuk melihat semula lah berkenaan dengan formula pelarasan untuk fixed fee tersebut ya, sebab saya pun tak boleh nak komen lah berkenaan dengan isu tersebut lah. Daripada Cik Khairul Anas, berkenaan pelarasan fixed fee, pelarasan dibuat berdasarkan kontrak sum base SST atau final contract sum base final account. Kadang-kadang SST lebih rendah daripada estimated cost of work, tapi final contract sum lebih daripada estimated cost of work. Jadi boleh ambil ceiling fee. Okey, untuk pelarasan fee tadi, saya kata berdasarkan kepada SST. So kalau SST tu menurun nilainya, kita akan buat pelarasan. Berkadaran lah penurunan. Kalau lebih tinggi, fix lah. Okey, katakan di akhir projek tu ada penambahan kos projek. So apakah faktor yang menyebabkan penambahan tersebut? Adakah disebabkan oleh VO ataupun adakah disebabkan oleh EOT? So kalau kata disebabkan oleh VO ataupun ada EOT yang diarahkan oleh kerajaan, jadi perunding layak dibayar penambahan fee tersebut lah berdasarkan kepada nilai VO ataupun nilai VO lah yang telah diluluskan tadi. Tadi Puan ada tekankan yang sepatutnya lanjutan kontrak perunding dibuat sebelum kontrak tamat. Dalam situasi di mana kontrak telah tamat, tapi agensi atau jabatan masih nak konsultan yang sama, apakah prosedur yang perlu dibuat? Adakah perlu melantik semula from scratch atau ada cara lain? Okey, untuk perunding yang telah tamat perkhidmatan tapi kita masih memerlukan perkhidmatan perunding tersebut, okay, kalau tuan-tuan rujuk dalam PK 3.1, tuan boleh merujuk kepada pegawai pengawal. Maksudnya dah tak boleh rujuk kepada lembaga perolehan lah. So lembaga perolehan dah tak ada punca kuasa lah maksudnya. Jadi puan boleh rujuk kepada pegawai pengawal melalui penasihat undang-undang lah. Sama ada nak teruskan dengan perunding sedia ada ataupun untuk lantik semula perunding. Tapi kebiasaannya KSU akan lulus untuk meneruskan lah berdasarkan kepada justifikasi kita sendirilah. Sebab maklumat-maklumat, reka bentuk semua telah disediakan oleh perunding. Cuma kesilapan kita adalah tidak melanjutkan tempoh tu dalam tempoh perkhidmatan masih berkuat kuasa. Jadi dalam hal ini KSU ataupun pihak pengawal mempunyai kuasa lah kalau kata untuk mengenakan, dia boleh meluluskan tapi dia juga mempunyai kuasa lah untuk mengenakan bayaran di bawah AP 59 yang mana boleh diwujudkan siasatan dalaman lah. So itu adalah salah satu kaedah.
Ataupun ada kaedah lain yang mana ada perunding, ada kes kalau kata kematian ke ataupun ada perunding yang tak boleh nak ambil balik. Yang itu kita akan tamatkan lah dan kita bayarkan setakat mana servis yang telah dilaksanakan lah. Tapi kebiasaannya kita akan teruskan juga pelanjutan. Cuma proses tu agak susah sikit lah bila dah tamat. Macam pengalaman saya ambil masa, bukan hari ni mohon esok lulus ya tuan-tuan. Kadang-kadang berbulan, boleh juga makan tahun. Sebab penasihat undang-undang kena melihat dengan lebih teliti lah. That's why saya kata sebolehnya lanjut dalam tempoh kontrak masih hidup lagi lah. So perkara ni dua-dua pihak lah, sama ada perunding ataupun jabatan kena alert lah dengan tempoh perkhidmatan perunding ni sendiri ya. Okey. Zulfi daripada Cik Abdullah Halidi, bagaimana dan kaedah menentukan jumlah bulan bagi cadangan kos secara man-man? Sebagai contoh, sekiranya kontraktor ditamatkan kerja, perunding biasanya menggunakan pengiraan kos perunding secara man-man bagi penyediaan skop kerja dan dokumen tender dan sebagainya. Okey. Tuan tengok je tempoh kerja tuan tu. Kalau kata untuk proses retender tu kurang daripada 28 hari, tuan kira lah secara man day. Kalau lebih, man month. Itu je. Maksudnya nak tengok tempoh kerja tu lah, pelaksanaan tu. Okay, daripada Cik Imran bin Wata, bagi slip gaji yang dikemukakan bagi kaki tangan tetap firma tetapi lebih tinggi daripada maksimal skala gaji MOL pemilik firma. Adakah slip gaji kaki tangan tetap diterima pakai? Untuk gaji pokok ya. Sosial daripada Puan Rusmilawati, sekiranya kajian yang perlu dibuat adalah berkaitan dengan demand dan yield, adakah boleh digabungkan sekali dalam lantikan perunding fizikal? Kajian ke? Ni berkaitan dengan demand dan yield. Okey, kalau kata memerlukan kajian untuk sumber air kot lah. So kena buat dua berasingan lah, iaitu kajian dan juga fizikal. Sebab daripada kajian ni baru kita boleh tentukan apakah kaedah pelaksanaan tu lah, tentu dari segi demand, yield. So apakah kajian, biasanya kajian pun bukan mengambil tempoh masa yang sekejap. Biasanya 2 tahun pun kadang-kadang belum selesai juga kajiannya sebab dia melibatkan banyak pihak lah, banyak parti. Jadi untuk itu saya nasihatkan supaya dibuat secara berasingan lah. So bila kita dah dapat satu hala tuju, ketetapan dari segi demand, yield, di manakah lokasi yang sesuai, apakah kaedah kita nak buat secara, mungkin air ikut sumber barrage ke, you nak buat taps ke. Dan bila dah tentu skop, baru kita buat pelantikan perunding secara fizikal ya. Sebab proses ni juga melibatkan banyak pihak dan melibatkan juga pihak EPU juga. Sebab biasanya kalau EPU untuk VA, dia akan tengok macam mana punca sesuatu projek ni boleh wujud contohnya. Okey, berdasarkan kepada kajian tadi. Macam itulah. So saya nasihatkan supaya diasingkanlah pelantikan tersebut. Suri daripada Cik Imran Wata. Madinah. Kita nak sambung ke kita stop dulu? Kita stop dulu. Kita sebelah setengah. Stop dulu. Okeylah. Kita stop dulu. Sekarang pukul 11.24. Kita jumpa balik dalam 11.44, 20 minit. So jumpa balik lah 11.44. Okay, sudah